Assalamualaikum, Muhammad Faizal. Pagi ni 25 bulan 3 2025. Pokok sulung ada buah lagi tahun ni. Alhamdulillah rezeki dia bagi bunga lagi. Ni ada bunga juga. Okey, pergi ke dalam ada bunga juga. Alhamdulillah. Kali ni kita jaga betul-betul. Nak tengok buah dia sebesar mana. Katanya 3 kilo. Okey, turun. Pokok ni pelbagai jenis. Satu pokok ada 3-4 jenis. Ini pokok sulung saya. Masih kekal dalam pasu. Saya buat tahun 2020. Sekarang dah 5 tahun dah. Okay, sebab dulu tak berapa nak jaga. Duduk jauh. Sekarang duduk dekat. Alhamdulillah. Ni jenis lain. Yang ni jenis apple. Kalau yang kena daun lah. Okay, ni buah yang kata 3 kilo. Ini harum manis. Harum manis Pahang, bukan Perlis. Boleh lah. Benih mungkin daripada sana, tak tahu. Kita ambil rumah mak saudara punya, rumah jiran bapak mertua. Okey, kita pindah pada pokok yang kita buat atas tanah lah. Alhamdulillah, pokok ni pun ada pelbagai jenis juga. Salah satu dia air bunga. Alhamdulillah, buah sudah besar. Ya, perasan ada bunga. Kita tarik jauh sikit. Ada bunga, ada bunga, ada bunga. Alhamdulillah, ada buah. Kena matahari dia jadi pink. Belakang ni pun dah besar-besar. Tunggu lagi 2-3 bulan boleh dapat hasil kot. Kalau orang tak ambil lah. Ni ada pink. Dia masih ada bunga. Ya, masih berbunga lagi. Berbudi pada tanah. Ada hasilnya, alhamdulillah. Okey. Ni dalam pun ada lagi. Pokok dia tak ada setinggi mana. Lebih kan dalam 2 meter agaknya. Okey, kita pusing lah. Tarik jauh sikit. Tak rugi daripada tanah. Ya, ini air bunga. Yang sebelah sini kawan katanya emas hitam. Buah lebih kurang sama, tapi dia masak warna hijau juga, tapi ada belang-belang hitam. Lekat 2 biji je. Yang lain mula berbunga. Kita pusing. Baru 2 jenis tahun lepas dia keluar 3 jenis. Kita tunggu pokok yang ketiga. Ni cok kanan. Belum lagi. Belum sampai musim dia. Alhamdulillah. Ini saya buat 3 jenis juga. Yang sebelah sana ada nampak anak tunas tu, itu cok kanan. Yang ni buah daripada LDM dahulu saya ambil. Saya panggil mangga selam. Buah dia warna pink kalau kena matahari kuning. Masak elok. Ini rainbow, buah bentuk panjang huruf J. Masih dalam pasu, dah berbunga 2 kali. Yang belum ada hasil lagi. Kita cuba jaga dia baik. Okey, segentar limau nipis. Ada kawan ni namanya Pak Long. Dia dah tempah dah. Okey, belakang ni limau sangkis. Okey, kalau kita zoom ke belakang sikit, perasan nampak ada sebiji. Alhamdulillah. Ya, ini untuk cuci mata. Bunga ketak aiskrim katanya. Cantik. Kita pergi seterusnya turun. Anggur pun tak ingat nama dia apa. Kita cuba buahkan di dalam pasu. Ini saja buat tot. Nak tanam mak ibu. Kita diizinkan. Dah ada akar. Kita tunggu akar dia tua. Baru kita pindah. Kita pergi ke tempat lain. Okey, ni limau purut. Ada buah. Tak tahu lah dekat ke tidak. Pokok kecil je. Sebab kita sending dahan. Limau manis cokun. Dah berbunga. Tak lekat lagi. Pokok pun tak bersubur. Kita cuba suburkan dia dahulu. Okey, ini limau saya ada 4 jenis. Ni limau sangkis. Limau masa tempat saya buat praktikal dulu dia bagi. Okey. Ada limau rainbow. Limau Bali sangkis pun ada dalam ni. Okey, ni anak biji je. Kalau perasan tengok dia pun cantuman. Okey. Boleh zoom nampak ni satu. Ni okey, ni kesan dia. Alhamdulillah keluar pula buah. Tu. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah.